I ada terbaca kat thread semalam, ada seorang perempuan ni tulis, lelaki yang selalu dengan 2-3 orang kawan je dianggap red flag. Ini I nak betulkan sikit. Kita perempuan ni kadang-kadang lupa ada beza antara tak social dengan tak stabil. Sebab bila kita pernah terluka, kadang-kadang kita terus guna over generalization. Satu pengalaman buruk dengan lelaki pendiam, kita anggap semua lelaki yang kurang kawan tu sama. Padahal tak, ada lelaki yang keep their circle small bukan sebab sombong pun. Dalam psikologi, benda ni selalu berkait dengan avoidant attachment. Mungkin sebab dia dah pernah lalui betrayal, automatik otak dia pilih sikit berkawan untuk protect diri. Dia dah belajar, quality lebih penting daripada quantity. Dia tak perlukan crowd untuk rasa valuable. Dan dari sudut personality, ada orang social battery dia memang kecil. That's why dia tak join drama, tak sibuk gossip. Peace is expensive and he protects it. Kalau jumpa lelaki macam ni, jangan terus underestimate. Jangan treat dia macam red flag. Kadang-kadang, lelaki yang paling senyap tu sebenarnya lelaki yang paling selamat untuk kita.